Dan iron ni pun sangat ringan dan tangan aku pun tak lenguh. Okay, so boleh nampak perbezaan yang aku dah iron dengan yang belum iron. Lepas ni aku tak payah pening-pening dah lah. Nak pergi hotel, nak request reka lah, iron lah. Dah lah kecil. Function pula tu, masuk dalam bag travel, lipat, siap. Aku nak review satu iron wap. Aku dah guna ni dah lebih daripada sebulan lebih. Portable, ringan, memang sangat function lah. Okay, iron wap ni kita boleh isi air dia sehingga 150ml. So bila kita on, kita akan nampak bacaan kat sini. Okay, dia dah naik sampai kosong. Maksudnya iron ni dah panas dah. Dah cukup panas untuk kita guna. Okay, so macam ni kita dah boleh guna dah. So iron ni kita boleh iron dalam dua cara. Sama ada kita nak iron secara hanging macam ni, kita boleh iron secara flat macam ni. Dalam pembeli iron ni, apa akan dapat kotak dia macam ni. So iron, lapis iron, 1 cup air. Okay, yang best dia iron ni, dia didatangkan dengan memang 3 pin untuk kegunaan di Malaysia lah. So memang ngam, tak payah nak cari extension lagi dah. Serius, aku recommend sangat iron wap mini portable ni. Especially untuk orang yang suka travel ni, memang function sangat. Okay, untuk bagi berminat, aku dah sediakan link di bawah. Grab cepat sebab stok dia memang cepat habis.